Hello awak. Hello awak. Ish, awak kat mana? Kenapa lama sangat? Cepatlah sikit. Kejap, saya tengah beli perfume ni. Perfume saya dah habis. Lagipun saya ada beli barang special ni. Awak, jadi ke kita nak buka kat rumah mak awak tu? Awak, sejak kita kahwin sampai sekarang, kita tak pernah pun sekali pun buka puasa kat rumah mak awak. Apatah lagi raya. Jomlah awak, kita balik raya rumah awak. Ish, awak ni pun kenal lagi tau mak saya. Kalau awak kenal mak saya, baru awak tahu macam mana mak saya sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini susah tau. Saya nak beli kek ni mak kedekut. Mak dah sudah makan ni. Afiq, nanti bungkuslah bawa balik semua ni. Mak ni dah tua, selera pun tak ada sangat. Ish, awak ni kan buka puasa ni, tak elok macam tu. Awak tu tak payahlah nak menangkan sangat orang tua tu. Awak belum kenal lagi dia tu macam mana. Tengoklah ego dia tu macam mana dia layan kita. Kita ni bawa makanan jauh-jauh, dia boleh suruh kita bungkus bawa balik. Ego betul. Awak ni Dah awak tu suka sindir dia, mak nak makan macam mana? Sudah-sudahlah awak. habis tu tak nak bagi saya sindir. Lepas tu nak suruh apa? Suruh saya cium dia. Tak naklah saya. Nak buka puasa pun, perangai pun sama. Awak makanlah semua, habiskan semua ni. Ni, mak dah lama teringin nak makan kek ni untuk buka puasa. Nah, makan kek ni. Wah, ada kek baru sedap ni mak. Baru sedap nak buka puasa ada kek. Banyak pula duit mak beli kek ni. Dari mana selalu kedekut je miskin. Sedaplah mak. Sedap.